Pasal dalam ini juga sebahagian daripada diri kita. Sebahagian daripada diri kita. Dan kalau kita apa? Ada orang yang dia rasa selamat kerana tidak buat dosa zahir. Kan? Dia rasa dia tak mencuri. Dia tak rasuah. Tetapi dosa hati boleh membesar tanpa disedari, dan itu sebabnya mengapa kita kena buat tazkiyah. Ya, kita kena buat pembersihan. Pasal kalau tak bersih, kalau tuan-tuan tengok gambar ni kan, cermin itu dia akan ada debu-debu. Debu-debu dia ada, kita tengok macam mengapa muka saya ni tak handsome contohnya kan. Rupanya pasal cermin tu berdebu. Dan debu itu bukan kerana dia mencuri. Ya. Tetapi kerana ada masalah-masalah dalaman. Yang luaran kita jaga, ya. Contohnya ada pertanyaan kan, marah pada orang menipu kita macam mana? Itu yang kita nak tengok hari ni, ya. Nak tengok macam mana nak pastikan orang yang hadir dalam hidup kita menjadi ujian pada kita, tapi kita jangan gagal menghadapi ujian. Jangan sampai kita lupa diri. Pasal tak kenal diri. Baik. Jadi pada hati kita ini, ya, penyakit hati kita ini antaranya yang disenaraikan oleh Said Hawa, iaitu hasad, riak, sum'ah, ujub, takbur, ghurur, marah nafsu, sangka buruk. Ya. Sangka buruk. Sangka buruk pada siapa? Pada orang, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Said Hawa dia susun tazkiyah sebagai sistem pendidikan jiwa. Dia kata apa? Hati yang bersih tidak tinggal dalam hati sahaja, ia mesti terlihat pada adab, akhlak, tutur kata dan tindakan. Ini bukunya ada 500 lebih muka surat dalam bahasa Arab. Saya ambil sikit, dan mungkin kalau ada peluang masa akan datang, lain masa kita boleh tengok satu demi satu kan. Tapi hari ini kita ambil sebahagian daripada intipati buku ini. Dia cakap apa? Hati bersih tidak tinggal dalam hati sahaja. Ya. Ia mesti terlihat dalam adab, akhlak, tutur kata, tindakan. Jadi kalau ada orang kata bahawa saya ni hati baik, ya, mulut je jahat, tak adanya. Kan? Ataupun dia kata hati dia baik tetapi dia punya perangai je hodoh, tak adanya. Ya, pasal apa? Pasal hati itu dalam hadis Nabi, inna fil jasadi mudghah. Pada jiwa manusia, pada jasad manusia tak ada satu ketul daging. Bila saluhat jasad kulluh, baiklah, ya, kepada seluruh tubuh badannya. Ya. Kalau fasadat jasad kulluh, akan rosak. Dan itu adalah qalb yang perlu kita beri perhatian. Baik. Jadi istighfar yang kita ucapkan setiap hari, Rabbighfirli, tuan-tuan yang masuk dalam program berinteraksi bangkit dengan istighfar, sebenarnya kita nak buat apa sebenarnya dengan istighfar itu? Itu salah satu cara untuk membersihkan hati kita.